Weh, sekarang ni kereta elektrik makin banyak dah ke atas jalan. Orang pun dah mula tanya, patut ke aku beli EV sekarang ni atau kereta petrol ni masih lagi berbaloi? Hari ni aku nak sembang terang, kita bandingkan dari segi kos, practicality dan jangka masa panjang untuk memiliki dua jenis kereta ni. Di mana kita nak tengok mana satu lagi berbaloi ikut realiti rakyat Malaysia. Pertama sekali, dari segi harga beli, EV memang lebih mahal. Contoh paling popular sekarang ni, BYD Dolphin Standard, harga dia RM100,530. Pro 2 Myvi Advance pula, harga dia RM59,900. Harga BYD hampir 2 kali ganda lagi mahal daripada Myvi. Walaupun dua-dua sama-sama saiz compact. Tapi kerajaan ada bagi insentif EV macam free duty excise dan cukai jalan percuma selama 5 tahun. So, harga EV ada turun dah sikit, tapi masih lagi tinggi berbanding kereta petrol entry level. Sekarang kita tengok kos harian pula. Part ni EV memang menang. Contohnya, EV macam BYD Dolphin guna 13.9 kWh untuk jalan 100 km. 1 kWh ni lebih kurang dalam 45 sen kalau kau cas kat rumah. So, kalau jalan 100 km, kau cuma keluar belanja RM6.25. Kalau jalan 1000 km untuk sebulan, kau hanya keluarkan duit RM62.50 sebulan. Banding dengan Myvi yang guna sekitar 6 liter untuk 100 km, kalau kita tengok harga RON 95 sekarang, RM2.05 seliter. So, kalau jalan 100 km, kau dah belanjakan RM12.30. Kalau jalan 1000 km sebulan, kau dah keluar duit sebanyak RM123. 2 kali ganda beza kos dia. So, kalau kau jenis memang banyak berjalan setiap bulan, EV memang lagi jimat lah. Kos servis untuk kereta EV dan kereta petrol ni tak adalah beza sangat pun. Kalau untuk 60,000 km pertama, kos servis dua-dua kereta ni lebih kurang sama je. Tapi, bila kereta dah cecah 120,000 km dan ke atas, masa tu kos servis kereta petrol ni lagi tinggilah banding dengan EV. Sebabnya, enjin petrol masa 120,000 km tu macam-macam benda nak kena tukar. Enjin EV ni dia tak kompleks mana pun. So, untuk long term memang murah lah. Tapi, sebelum kau teruja sangat, kita kena cerita pasal charger EV. Kat bandar besar, charger memanglah makin banyak. Ada kat mall, stesen minyak, R&R. Tapi, kalau kau duduk luar bandar, kawasan kampung, charger ni masih belum banyak. Kau kena bergantung pada cas kat rumah. Masalahnya, bukan semua orang ada rumah landed yang boleh pasang wall charger tu. Kalau duduk kondo, kadang susah nak dapat approval. So, dari segi practicality, petrol masih menang dari segi mudah dan cepat. Isi petrol ambil masa 5 minit. Cas EV walaupun fast charging biasanya ambil masa dalam 30 minit ke 1 jam untuk charge dari 10% ke 80%. Kalau guna plug 3 pin rumah biasa, dia akan makan masa 8 jam ke atas untuk cas penuh. So, kau kena adjust cara hidup kau. Tak boleh last minute baru nak cas. Orang risau pasal bateri EV ni. Tahan ke tidak? Jawapannya, bateri ni memang boleh tahan lah. Majoriti EV moden ni datang dengan waranti bateri 8 tahun atau 160,000 km. Dan teknologi pun makin lama dah makin baik. Bateri sekarang boleh tahan sampai 10 tahun kau. Cuma resale value EV ni masih belum stabil lah kat Malaysia ni. Sebab market masih baru. Kereta petrol masih lagi senang dijual balik.
So, kalau kau tanya aku mana satu lagi berbaloi untuk dibeli, jawapan aku, ikut gaya hidup dan bajet kau. Kalau kau jenis banyak jalan setiap bulan, duduk rumah landed dan nak jimat long term, EV sesuai untuk kau. Tapi kalau kau tak ada tempat nak cas, selalu travel jauh dan nak kos awal yang lebih murah, kereta petrol masih lagi praktikal untuk kau. Beli kereta ni bukan soal teknologi siapa yang lagi canggih, tapi soal boleh tak kereta ni sesuaikan diri dengan hidup aku sekarang ni. Benda tu lagi penting daripada spek ataupun hype kereta tu.